Apa kita tengok menu tu? Okey bang, inilah dia bang. Menu terbaru kita bang. Abang ambil ni kapsah chicken bang. Harga dia baru RM17.90 ni bang. Okey bang, kapsah ni kita bagi ada dia punya sup sekali dengan dia punya sambal. Nak pedas boleh gigit cili. Alright, next kita pula ada apa ni? Okey bang, yang abang ambil ni nama dia Mandy Lamb. Harga Mandy dia Lamb. baru RM25.90. Abang first time nampak kan dekat kafe ada jual Arabic food. Betul. Tadi nasi ni kita ada apa pula ni? Ini nama dia appetizer. Arayis beef. Harga dia baru RM17.90. Menu baru juga ni. Okey, bismillah. Palu. Alright, ni kita ada macam kuih-kuih pula ni. Ya, ini pula ni appetizer kita yang kedua. Menu baru juga ni, sambosa ayam. Sayur-sayur sekali boleh Boleh. Bismillah. Oh, melekat tu. Mantap. Menu famous kat sini. Ya, ini kita punya menu main course dia iaitu cordon bleu. Yang ni creamy sauce. Kita ada dua pilihan tau, sama ada nak makan roti ataupun makan dengan nasi. Dah banyak makanan ni. Nah, ambil satu lagi. Okey bang, abang mesti terkejut kan dekat kafe ada jual shawarma. Itulah terkejut kan. Dekat sini je tau, dekat Nosh Cafe je ada jual. Shawarma ayam. Shawarma ayam. Harga dia baru RM13.90 je. Cuba rasa sikit. Boleh saya rasa Boleh. Okey, nampak ayam dia Okey, kita cicah sikit dengan sos. Makanan semua dah sampai, takkan tak ada air. Ya, saya dah tercekik ni. Nah. Okey, ini nama dia strawberry frappe. Okey, harga dia baru RM14.90 je. RM14.90. Nampak? Kita bagi tak kedekut whipped cream tau. Alright, semua makanan sampai Ya, semua dah sampai dah bang. So nak cek kafe dekat mana? Okey, boleh je West Cafe Nosh dekat Setia Alam. Kita buka daripada pukul 11 pagi sampai 12 malam. Kita tak ada cuti tau kat sini. Alright, sebelum habis Okey, ni minum apa ni? Okey, ni nama dia hot latte. Hot latte. Ya, hot Berapa latte. ringgit ni? Nampak cantik tak art kita. Ini harga baru RM10.90 je. So kat sini memang terkenal dengan murah, sedap. Ada minum baru Nasi Arab kan. So apa-apa pun, terima kasih. Jom kita makan.